Sambal mancis ke nuklear? Belum macam ni? Mancis. Mancis. Saya nak nuklear paling pedas. Boleh ya? Ha, bagi saya paling pedas lah. Cari ayam ni dengan sambal macam ni. Nampak? Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Tak pedas. Okey. Tak pedas. Oh. Melantak be. Okey geng, sekarang jam menunjukkan pukul 3. Aku dengan member aku tak makan lagi. Tadi sembang dengan member aku, dia kata apa kata kita makan kada ayam gepuk. Ayam gepuk. Best ayam gepuk. Sini sedap gila. Sedap eh? Sedap bagi aku. Aku selalu makan kat sini. Ni ayam gepuk je? Yang aku tahu ayam gepuk, aku makan ayam gepuk je. Okey geng, nak tahu kedai apa? Ini dia geng. Restoran Jogja Pak Eri dekat area Setia Alam, Shah Alam. Okey. Diorang ni memang office kat belah sini, so selalu nak makan. Aku ni orang Meru, jarang nak makan belah sini. Jomlah, alang-alang kat sini kita buat video sekali. Jom. Assalamualaikum. Boleh buat video sini? Boleh? Aku rasa kedai-kedai macam ni segan nak buat video ni sebab takut kena marah kan. Boleh buat video makan-makan sajalah dengan member. Okey, jap saya tengok menu dulu bang. Jogja Pak Eri, ayam gepuk Jogja. Dia macam-macam. Kau biasa makan apa? Aku biasa ayam gepuk je lah. Ayam gepuk lah. Ayam gepuk ni ada 3 level geng. Mancis. Oh ni mancis lah, kecil-kecil lah. Simple-simple lah mancis kan. Okey, dia ada mancis, macun, nuklear. Ya geng, aku tengok korang menu-menu apa ada sini. Dia ada keli ada, talapia ada, nasgo tu nasi goreng apa kan? Ya betul. Indomie pun ada? Ada bang. Baru tahu. Okey. Ayam gentung. Ayam bentung. Ayam hangus pun diorang jual ni. Okey. Nasi lemak. Allah, aku baru tahulah kedai yang gepuk ada macam-macam. Nasi lemak ada, nasi lemak goreng menarik. Bang, nasi lemak goreng apa? Nasi lemak digoreng. Nasi lemak goreng kita pakai sambal gepuk campur dengan sambal nasi lemak sikit. Oh, menarik tu. Menarik. Saya ingat saya nak ambil ni bang, ayam gepuk satu. Saya nak level nuklear bang. Boleh bang? Boleh. Nuklear. Ayam gentong dia macam ayam gentong Okey, ayam gentong ni. Betul? Betul. Okey, ayam gentong. Lepas tu bang saya nak nasi goreng ni nasi goreng Jogja ni. Nasi lemak goreng Jogja. Okay, boleh tak? Dah okey. Lepas tu try tak menu terbaru kita? Menu terbaru? Menu apa? Baru ikan bakar. Ikan bakar Jogja. Dia ala Portugis. Kedai ayam gepuk jual ikan bakar. Mengarut ni bang. Betul tak? Betul Itu menu terbaru kita. Menu terbaru? Ya, betul. Ikan bakar ala-ala macam kat Melaka sini tu lah, Portugis tu. Tumbuk dengan bawal RM8.50, RM18.50. Oh, okey. Pari, telepia RM19.50. Ambil bawal lah Ambil bawal lah. Boleh bang, tu dengan nasi? Betul. Dengan nasi boleh bang dengan boleh? Ambil set bawal lah. Kita share ni. Air bagi saya sirap Bandung bang. Kau air apa? Try honeydew lah. Honeydew. Bagi saya honeydew dengan sirap Bandung. Berapa harga semua? Okey, yang aku datang ni dekat ni lah. Dekat restoran Jogja Pak Eri Setia Alam. So lokasi dia dekat sini lah. Dekat sini lah Nampak orang parking kat sini. Sini parking agak mencabar sikit lah, tapi insya-Allah dah dapat je lah parking, tak ada hal. Nama kedai ayam gepuk tapi ada jual ikan bakar. Rosak. Okey geng, yang penting kat sini free refill nasi, free refill sambal. Sambal pun boleh tambah. Menarik. Okey, nuklear. Ini ayam gentong. Ayam Betul. ayam gentong, ayam hangus ni. Nasi lemak ni. So, yang satu ikan bakar kan? Okey. Yang ini sambal mancis ke nuklear? Belum macam ni? Mancis. Saya nak nuklear paling pedas. Boleh ya? Bagi saya paling pedas lah. Okey geng, ini dah kat depan aku. Menu-menu yang aku dan kawan-kawan aku ada daripada restoran ayam gepuk Jogja Pak Eri yang berada dekat Setia Alam. Aku cakap terang, ini pertama kali aku makan ayam gepuk dekat sini. Mula-mula aku ambil ayam gepuk ni. Set ayam gepuk ni sambal aku tak main-main. Dia ada 3 sambal, mancis ke lagi satu apa, tapi yang aku ambil ni dia nuklear geng. Ini ayam gepuk sambal nuklear. Siapa berani ambil lah. So aku akan review yang ini dulu lah. Tengok geng, dia punya ayam. Aku suka makan kedai-kedai ayam gepuk ni sebab apa? Sebab ayam dia. Ayam dia nice je kan. Patah dulu kan, nampak. Wah, rangup lagi. Apa? Aku rasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
Oh, ayam dia kalau kau tengok kat luar dia memang nampak tak menarik, nampak kering, tapi kat dalam dia lembut dia. Dia lembut, kat luar dia rangup. Itu yang menarik tu. Lepas tengok colour dia coklat emas-emasan sikit. Lagi satu, part-part kulit yang ranting-ranting ni. Ini kalau dapat mesti bergaduh. Okay, lepas tu ayam gepuk yang penting dia punya sambal dia. So ini sambal dia. Aku tak tahulah. Risau pula aku. Sebab diorang kata tak ramai yang berani makan sambal nuklear. Level nuklear dia. So kat sini aku ambil ayam dia, cari ayam dia dengan sambal macam ni. Nampak? Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Tak pedas. Okey. Tak pedas. Sambal dia ni, dia pedas, tapi masa aku pedas boleh dikawal. Lepas tu aku suka pada rasa sambal dia. Dia bukan rasa cili semata, dia ada rasa masin-masin, ada rasa lemak sikit daripada kacang tu kan. Okey. Dia dah start pedas kan. Okey kan, untuk level pedas dia ada 3 level pedas. Rasa aku mecun, letup kot. Lagi satu dengan nuklear. Yang aku ambil nuklear level paling pedas. Dia pedas, dia memang pedas, tapi sedap lah. Dia pedas dan sedap lah. Aku pernah makan satu tempat yang pedas dia hanya semata pedas, aku tak boleh makan. Lepas tu aku bagi tip kat korang lah, kalau korang rasa pedas, korang cover lah dengan kicap ni. Kicap ni penting geng. Aku kalau makan ayam gepuk, kicap ni antara benda wajib lah. Jom kita layan dia punya kulit pula. Kulit dia nice lah. Betul. Ini lah aku rasa antara sambal yang makin pedas, makin kau nak tambah. Ni lah masalah dia. Sekali lagi. Tak pedas pun. Alamak. Mata aku. Lagi satu yang menarik kat sini, dia bukan hanya ada ayam gepuk. Dia ada jual ayam ni. Ayam apa? Ayam gentung. Ayam gentung pun ada jual. Nasi lemak pun ada. Indomie pun ada. Dia dah start menyerang dah. Ayam gepuk ni pun bukan ada ayam gepuk ni. Ada gepuk ikan, ada ikan keli, ada tilapia, ada. So dia macam-macam ada. Aku kalau datang makan ayam gepuk, aku akan ada masalah. Sebab apa? Secara logik ni, tak semua orang nak makan ayam gepuk. Kalau kau datang satu family, tak semua orang nak makan ayam gepuk. Ada yang nak makan ayam gepuk, ada yang nak makan ikan, ada yang nak makan ayam, ada yang makan mi ke apa. Tapi dekat sini semua tu ada. Aku nak cuba ni lah. Ni member aku punya. Kau ambil sikit boleh? Boleh eh? Dah aku ambil ayam dia. Okey, untuk si ayam gantung ni macam-macam ni. Bagi kau nasi, dia bagi kau ayam rentung. Ayam rentung macam ni pun orang mana jual. Lepas tu dia bagi sambal, dia bagi sup, dia bagi kobis goreng. Macam mana simple, tapi aku nak cuba dia punya ayam ni geng. Rasa bismillahirrahmanirrahim. Menarik. Ini bukan ayam rentung, ini ialah ayam kicap. Dia ayam kicap ala budak gemuk tu lah. Ayam kicap yang ada rasa pedas-pedas sikit, ada rasa lada-lada, lepas tu ada rasa daun kari. Dia simple dia ayam kicap ni. Tapi ayam kicap ni menarik, dia pekat, dia rasa manis-manis. Okey, yang kawan aku ambil ni sambal dia sambal pertengahan sambal pertengahan. Kita rasa sikit sambal pertengahan. Untuk sambal pertengahan ni, aku tengok dia punya jumlah minyak lebih banyak, jumlah kacang dia, kacang gajus pun lebih banyak. Berbanding aku punya sambal tadi, sambal aku tadi lebih pekat, kurang minyak dan kurang ajar sebab dia pedas. Okey, gol. Ni menarik. Kau tengok warna dia macam ni. Dah start menarik warna dia. Sekali lagi, gaul. Bagus je buat menu-menu macam ni. Menu-menu simple, tapi aku rasa semua orang boleh makan. Simple. Kedai ni bagi aku selesa. Sebab makan selesa, luas, beraircon, yang penting beraircon lah. Cuma masalah kat sini mungkin parking lah. Tapi jangan risaulah. Parking kau cari mesti ada punya. Aku sekali masuk je dah ada parking, tak ada masalah. Okey kan? Lepas aku nak cuba ni pula. Ikan bakar Jogja ala Portugis. Kedai ayam gepuk jual ikan bakar. Ini dah merosakkan ni. Ini dah merosakkan ekosistem namanya. Lantak lah. Yang aku ambil ni ikan bakar bawal. Dia ada ikan bawal, ikan tilapia, dia ada ikan pari, dia ada ikan gembung. Tapi dia berbeza ikut harga lah. Yang aku ambil ni kata aku RM8. Kat atas ni kau tengok dia ada lala sikit dengan sotong. Ambil sikit lah. Macam ni macam ni. Kau ambil dengan kuah dia sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Okey.
Okey, sejujurnya aku memang ada estimate sikit dengan dorang ni sebab aku ingatkan dorang kedai ayam gepuk macam ni untuk ikan bakar mesti tak boleh pergi ya. Tapi not bad. Okay, untuk ikan bakar lepas tu ya. Rasa dia lebih sama kalau kau makan ikan bakar dekat Melaka ke kat mana-mana. Dia ikan bakar yang berempah, dia ada rasa pedas-pedas manis pahit sikit. Lebih kurang macam tu. Cuma yang kat sini dia kurang pedas, tapi yang aku suka pada rempah-rempah yang dia gunakan. Dia menghilangkan rasa hanyir ikan bawal. Kita sedia malam ikan bawal memang hanyir, tapi untuk yang aku dapat ni dia tak hanyir. Tapi terus terang untuk saya yang aku ambil RM18 ni, ikan bawal ni tidaklah besar sebenarnya, seorang cukup untuk seorang makan, tapi okey lah. Dekat atas dia pun kau tengok ada kangkung, sotong, lala, okey lah kan. Sekali lagi isi ikan yang aku dapat ni lembut. Kalau kau tengok isinya memang putih lembut. Cuma bagi aku untuk ikan bakar Portugis ni rempah dia tak pedas lah. Tapi kalau nak pedas, dekat sini kedai penuh sambal ke. Kau minta je sambal makan dengan ni. Aku nak cuba menu ni pula. Boleh ya? Cuba menu ni boleh ya? Kawan-kawan aku punya geng, kita share-share. Yang ini menu nasi lemak goreng. Nasi lemak goreng. Ya, nasi lemak goreng. Okey geng, kalau kau tengok dalam set nasi lemak goreng ni, dia bagi macam mana? Nasi goreng, bagi ayam goreng, dia bagi sambal, dia bagi kacang, bagi ikan bilis, bagi timun. Dia macam nasi lemak. Cuma digorengkan. Ayam pula ambil bahagian ada. Member aku biasalah. Nasi lemak ni kau tengok, dia macam nasi lemak biasa. Dia nasi lemak yang dimasak menggunakan sambal ayam gepuk. Ui, siap ada kangkung lah berada. Nampak ni ya. Aku rasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, okey. Oh, jadi. Oh, sedap. Dia punya nasi lemak kan, ada bau lemak. Bau lemak tu memang ada sebab dia nasi lemak. Dia gabungkan dengan sambal yang berminyak-minyak dan pedas. Memang jadi. Nasi lemak dia memang masing-masing berlemak. Dan sambal ni, dia tak menguasai rasa nasi lemak tu. Dia still ada nasi lemak, cuma dia akan dapat kepedasan sambal tu. Lepas tu, kita rasa sambal dia. Okey, sambal ni aku rasa boleh perbaiki sikit sebab bagi aku sambal ni agak masin. Ni bukan ni untuk aku lah. Tapi mana tahu ada orang yang suka style macam ni. Sebab aku memang agak kuat manis sikit sebenarnya. Dia macam Mazah bagi ikan bilis kacang. Ikan bilis ni kalau next time dia boleh bagi ikan bilis yang lagi best, ikan bilis premium sikit. Lagi menarik amboi, bukan main lagi, macam-macam ada. Susah nak jumpa nasi lemak goreng kat sini. Lagi nasi lemak goreng yang dimasak dengan sambal ayam gepuk. Siapa-siapa yang cari pot ayam gepuk, pot makan bersama family yang ada menu lain selain ayam gepuk, tapi dekat kedai ayam gepuk kau datang ke ayam gepuk Jogja Pairi yang berada kat Siti Alam ataupun mana-mana cawangan dia lah. Aku dengan cerita ada lebih 10 cawangan dia. Cakap tengok daripada video Melantang Habib, insya-Allah lah nanti diorang akan bagi sambal lebih sikit. Yang penting makan kat sini kau boleh tambah nasi, tambah sambal. Okey geng, aku nak sepakat macam-macam. Jangan lupa subscribe channel aku Melantang Habib. Insya-Allah ada pokok ada benda-benda makan menarik aku tukang. Terima kasih sebab sentiasa support aku. Assalamualaikum. Bye bye.